Nampak macam ayam goreng berempah kan? Tapi actually ni bukan tau. Ayam ni dimasak dengan rempah dulu, lepas tu baru digoreng. Makan pula dengan sambal bawang dan nasi daun limau ni memang syok. Nak buat lagi lah senang. Untuk nasi kita perlukan butter. Lepas tu masukkan bawang putih, serai dan daun limau yang dihiris. Biarkan dia naik bau, lepas tu korang masukkan air. Air ni sama je macam masak nasi biasa. Untuk 4 pot beras, Sik gunakan 5 pot air. Guna bekas yang sama untuk beras dan air. Masukkan cukup rasa, garam, lepas tu korang kacau-kacau dan dah boleh masukkan ke dalam beras. Kacau lagi dan masak macam biasa. Kita perlukan lengkuas, kunyit, bawang putih, serai, ketumbar. Masukkan garam dan cukup rasa, air dan blend. Masukkan ayam dalam kuali dan tuangkan rempah yang dikisar tadi. Rata-ratakan, tutup kuali dan biarkan dia masak. Setiap 10 minit, kena sentiasa kacau dan terbalikkan ayam supaya rempah dia semua sekata. 40 minit kemudian, korang akan nampak minyak ayam pun dah keluar. Lepas tu, kita dah boleh angkat dan toskan. Balance rempah ni korang jangan buang tau. Korang tapiskan, lepas tu tekan-tekan biar air dia keluar. Dan sedap tu korang campurkan ke dalam ayam. Air rempah ni pun korang jangan buang tau. Kita gunakan untuk marinate tempe. By the time nasi pun dah masak, korang kacau-kacaukan nasi tu biar semua rata. Lepas tu korang dah boleh goreng ayam dengan minyak yang betul-betul panas tapi api sedang. Lepas 2-3 minit balikkan ayam, goreng sekejap je, lepas tu dah boleh angkat. Tak perlu lama sebab ayam ni dah masak kan. Kalau korang goreng terlalu lama nanti ayam tu akan kering dan liat. Sebelum goreng ayam yang lain, tapiskan dulu sedap dalam minyak ni. Inilah yang kita nak makan sekali dengan ayam nanti. Bila semua sedap dah dikeluarkan, baru goreng ayam yang lain. Untuk sambal pula kita perlukan cili padi merah, cili merah, bawang merah dan bawang putih. Rebuskan sampai berubah warna macam ni. Angkat dan terus masukkan ke dalam chopper. Blend separuh dulu, lepas tu kita masukkan yang lain. Dan blend lagi sampai kasar-kasar halus gitu. Panaskan minyak dan tumiskan sampai dia berubah warna. Masukkan cukup rasa, garam, ajinomoto dan gula. Kacau-kacau sampai dia naik minyak macam gini dan berubah warna. Dah siap untuk dihidangkan dengan nasi daun limau dan ayam ungkep goreng.